Pada hari ini, kita akan belajar tentang panduan menjawab soalan pemahaman objektif aneka pilihan. Jom, kita belajar bersama-sama. Baca dan fahami arahan atau kehendak soalan. Kemudian, baca petikan pemahaman dengan teliti sekurang-kurangnya 2 kali. Teliti soalan yang diberikan. Cari kata kunci yang dapat dijadikan panduan apabila mencari jawapan daripada petikan yang dikemukakan. Baca pilihan jawapan yang diberikan. Gariskan ayat-ayat yang berhubung dengan setiap pilihan jawapan yang terdapat dalam petikan. Pangkal pilihan jawapan yang tidak menepati kehendak soalan yang diajukan. Kita lihat tugasan yang diberikan. Setelah membaca petikan pemahaman dengan teliti sekurang-kurangnya 2 kali. Kita lihat soalan yang diberikan. Soalan 1 tentang maksud frasa. Bagaimanakah cara menjawab soalan ini? Sebelum menjawab soalan ini, marilah kita lihat bagaimanakah frasa tersebut digunakan dalam ayat. Cari petunjuk dalam ayat-ayat yang sebelum dan selepas frasa itu untuk meneka maksud frasa tersebut. Kita lihat ayat pada perenggan keempat dalam petikan. Maka terlalulah belas kasihan rasanya hati segala yang mendengar kata si miskin itu seperti akan hancur rasanya. Berdasarkan frasa, terlalu belas kasihan rasanya hati, telah membuktikan bahawa peniaga buah berasa kasihan terhadap si miskin setelah mendengar permintaan si miskin yang meminta buah yang buruk. Kita lihat jawapan bagi maksud frasa ini. Jawapannya ialah C. Berasa sangat terharu. Kita teruskan soalan 2. Soalan ini tentang simpulan bahasa. Sebelum menjawab soalan ini, kita baca pernyataan yang diberikan. Kita lihat pilihan jawapan yang diberikan. Pilihan A. Berat hati bermaksud enggan, tidak sampai hati. Pilihan B. Murah hati bermaksud kebaikan hati, sifat pengasih dan penyayang. Pilihan C. Dalam tangan bermaksud pasti akan dapat. Pilihan D. Durian runtuh, iaitu mendapat keuntungan dengan tidak bersusah payah. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, perbuatan memberikan buah, juadah, nasi dan kain merupakan sikap murah hati. Oleh itu, simpulan bahasa yang sesuai ialah B. Murah hati. Kita lihat soalan 3. Sebelum menjawab soalan ini, kita perlu tahu maksud perwatakan. Perwatakan merupakan sifat pribadi seseorang watak dalam cerita, iaitu sifat luaran atau dalaman. Sifat luaran termasuklah pelukisan tentang bentuk badan, perlakuan atau tindakan dan juga pertuturan. Manakala sifat dalaman termasuklah pemikiran dan perasaan watak. Berdasarkan bukti yang terdapat dalam perenggan pertama, tindakan si miskin yang sanggup memenuhi permintaan isterinya telah membuktikan si miskin ialah seorang yang penyayang. Oleh itu, jawapan yang betul ialah D. Kita teruskan soalan 4. Jawapan bagi soalan ini perlu dicari dalam petikan. Isteri si miskin menangis kerana si miskin tidak dapat mencari buah mempelam untuknya. Berdasarkan bukti dalam perenggan pertama, jawapannya ialah C. Untuk soalan 5, pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan. Maksudnya, Mura dikehendaki mencari jawapan yang tiada dalam petikan. Untuk menjawab soalan ini dengan betul, semak pilihan jawapan satu per satu. Sekarang, marilah kita analisis pilihan jawapan. Marilah semak berdasarkan bukti yang terdapat dalam petikan. Pilihan dalam petikan ada disebut si miskin sangat menyayangi isterinya dan sanggup memenuhi permintaan isterinya. Jadi,
Pilihan jawapan ini adalah betul. Pilihan B adalah benar kerana dalam petikan terdapat ayat yang menyatakan isteri si miskin menangis kerana tidak mendapat buah mempelam yang diidamkannya. Pilihan C. Si miskin telah berkunjung ke sebuah kedai menjual buah-buahan lalu meminta buah mempelam. Pilihan ini adalah salah kerana berdasarkan perenggan si miskin hanya meminta buah yang buruk sahaja. Pilihan D adalah benar kerana dalam petikan ada disebut peniaga buah berasa kasihan terhadap si miskin dan memberikannya buah-buahan, juadah, nasi dan juga kain. Itu sahaja panduan untuk menjawab soalan pemahaman objektif aneka pilihan. Jom, kita siapkan latihan yang diberikan.